Okey. Pada. Assalamualaikum. Selamat datang ke rancangan mancing memancing. Okey geng, lama kita tak mancing ni. Hari ni ada masa sikit petang ni baru balik kerja. Okey, kita nak mancing haruan. Sekarang tak ada masa lagi untuk kita mancing tak ada masa lagi untuk mancing laut sebab cuaca tak berapa mengizinkan. Okey, hari ni kita nak cuba ni menggunakan umpan buruk ni, SP lunyai ni. Okey, SP ni dah lunyai. Orang kata kalau nak dapat ikan cantik, nak dapat ikan kena pakai umpan cantik, umpan baru, umpan ong tak ong. Ni aku pakai lunyai. Okey, ini kita nak cuba. Lama tak mancing ni. Aku nampak kura-kura lah geng. Kura-kura pun kura-kura lah. Kita kas je lah. Okey, jom cuba. Okey, jom kita cuba. Dah semak dah tempat ni. Okey, first cast on this day. Aduh, dia mengetuk pula. Mancing bismillahirrahmanirrahim. Tak jauh lagi. Alamak, sangkut pula. Dah lah katak buruk. Test. Sebaik lepas geng. Aduh, dah pakai katak buruk. Semen. Cuba lagi. Okey. Sangkut pula. Alamak, sangkut. Okey geng, berjaya geng. Alhamdulillah. Kena mata lah geng. Aduh. Tengok ni. Alhamdulillah. Lama tak dapat haruan geng. Aku dah lama tak mancing, dah berapa hari, berapa bulan dah ni. Cantiknya ikan haruan geng. Tengok tu. Umpan buruk boleh dapat ikan geng. Okey, kena mata geng. Aku baru ingat hari ni nak release ni. Kena mata geng. Tembus. Okey geng, apa nak dikatakan, tak ada besar mana, lebih kurang macam ni je. Okey, alhamdulillah, rezeki ambil je. Okey, aku nampak ada anak haruan lah geng. Ada anak haruan merah-merah lagi. Aku tunjuk, kau nampak tak? Nampak geng? Yang gerak-gerak tu anak dia tu, merah-merah. Ada ke tak mak dia? Yang aku dapat tadi tak besar mana, kecil je. Cuba lagi. Angin kuat lagi. Alamak, sangkut lagi. Aduh dah. Habislah umpan buruk kita geng. Aduh, sangkut. Okey lah, aku betulkan dulu. Okey, kita jumpa spot baru. Lagi satu tengah sawah ni, kering, tepi dia ada air. Selalunya sini ada ikan. Alamak, ke darat pula kaya.
nampak macam ada ikan lah sana. Ayo, angin. Duduk bawah sikit. Okey. Uish. Ada ikan situ kan. Okey. Okey. Dapat. Ya. Dah kata dah. Ada ikan. Ada ikan kan. Dah kata dah. Ada ikan. Nampak. Ada ikan. Sampai atas dia tercabut. Ikan ni lapar kan. Dia kejar nak ikan. Okey. Ini dia. Okey. Cantik. Ikan cantik. Okey. Okey geng, bila aku tengok balik dekat dalam air ni, ada anak ikan haruan geng. Kecil lagi. Jadi aku rasa yang aku dapat ni mak dia ni. Mak dia lapar geng. Sebab apa? Kepala mak dia ni tak standard dengan badan dia ni. Nampak kepala dia lagi besar. Kalau tengok jantan betina pun aku tak tahu. Aku rasa ini ibu dia lah. Anak-anak dia ada kat situ. So, terima kasih sebab makan. Masuk dalam video. Aku lepaskan kau balik kat anak-anak kau Jaga anak kau sampai besar Nanti aku datang tangkap lagi, okey? Okey, bye-bye. Geng, aku terlepas ikan kat sini geng. Aku tak rakam. Kita cuba lagi sekali. Aku terlepas ikan tadi. Aduh, tak rekod pula. Sangkut pula. Nampak tu geng. Okey. Rempit. Nampak tu. Aruan rempit. Aruan rempit. Nampak? Saya besar ni memang garang geng. Aku cakap dah, dalam ni kalau dia ada, dia mesti makan terus. Parit ni. Okey. Satu lagi. Aduh. Dapat ikan lagi satu. Seronok lama tak mancing kan. Dapat rempit-rempit macam ni pun sedap kan. Aduh. Sedapnya mancing. Sedapnya mancing. Rempit Duli apa pun nak cakap kan. Kita yang mancing. Ada orang ikan bilis pun tak jumpa. Alhamdulillah. Okey. Hari ni ada banyak ikan beranak Kat sini pun ada anak ikan lagi. Kat
sini pun ada lagi anak haruan. Nampak ni? Nampak? Macam tu lah anak ikan haruan, geng. Dan korang jumpa macam ni, dapat ibu dia, kalau boleh lepaskanlah balik. Lepas je, ada rezeki lagi. Kesian kecil-kecil ni. Siapa nak bela ni kalau mak dia kena ambil? Okey, alhamdulillah setakat ni saja video kita untuk petang ni. Okey, sahabat-sahabat yang mana baru jumpa video aku, boleh komen dan follow aku, geng. Okey, geng. Hari pun dah senja, dah petang, dah nak maghrib. Cukup untuk hari ni. Kita ada strike 1, 2, 3, 4 ekor strike. Okey. 4 ekor strike. Satu kita lepaskan sebab ada anak. Okey. Lepas ni kalau ada jumpa ikan yang ada anak, lepaskanlah ibu dia balik. Jumpa lagi video akan datang. Semoga korang-korang semua dalam keadaan baik-baik belaka. Assalamualaikum. Jumpa lagi.